mereka bakal berdepan dengan lawan yang pernah menjadi oponen mereka dalam final Piala Malaysia tahun 19. Ketika kedua pasukan ini berentap dalam final Piala Malaysia yang dimenangi oleh Seri Pahang dengan 1-0. Ini keadaannya sudah pun banyak berubah. Seri Pahang yang hari ini membariskan 3 pemain import dan juga 2 pemain bawah 23 tahun, iaitu T. Saravanan. Hafizul adalah pemain bawah 23 tahun yang diturunkan pada malam ini. Dan kemudiannya Ebenezer Asifwah. Ya, saya berpendapat Seri Pahang perlu mencari rentak yang baik untuk memenangi perlawanan pada malam ini, kerana situasi ini akan mereka bawa semasa bermain dalam final Piala Malaysia nanti. Dan bagi saya juga untuk pasukan Kedah, mereka tidak yang dilakukan oleh Azhar Daniel. Hadangan yang pertama juga dapat dilakukan oleh penjaga gol. Namun begitu satu counter attack bermula daripada barisan pertahanan mereka. Ya, dimulakan oleh Kepas Sharman sebentar tadi. Ada percubaan yang dilakukan oleh pemain-pemain Seri Pahang. Dilakukan oleh Fadri Sas, ditinggalkan untuk Fayad. Oh! Bola itu mengelirukan, melepasi benteng. Beri tekanan melalui sepakan percuma daripada Fayad dan dapat ditampan oleh Asfar, dan bola itu datang balik kepada pemain Kedah dan Afiq. Ini dia peluang. Satu rembatan leret yang dilakukan baik daripada Aiman Afif. Dengan percubaan berani yang dilakukan daripada luar kawasan penalti, Zah. Ya, betul. Ada ruang di kawasan tengah dan dia membuat sentuhan yang pertama. Mula ke dalam kawasan penalti, peluang untuk Saravanan. Ada sedikit tarikan, merembat dengan kaki kiri. Percubaan terus dan gol. Dijaringkan oleh Aguero. Membuat sentuhan satu touch untuk mendapatkan jaringan untuk pasukan Seri Pahang. Saya puji tindakan beliau kerana tidak menampat bola itu. Ya. Jauh ke Fapos. Ada tandukan dan masuk. Cetkovic memastikan Seri Pahang selesa sebelum menuju ke bilik persalinan. Kerap juga pasukan Seri Pahang mendapatkan jaringan melalui set piece begini, dan ya, satu hantaran yang on point di kawasan Papos daripada Sergei Aguero, dan di situ ada Cetkovic, satu loncakan yang baik dan ya, betul, tidak laju tetapi bola itu mungkin tinggi untuk pemain-pemain yang berani. Yang telah meletakkan Seri Pahang 2-0 di depan di Stadium Majlis Perbanan Tamalong selepas rakannya yang berasal dari Argentina, Sergei Aguero, menjadikan gol pendahuluan, dan sedang kosong untuk Seri Pahang melalui Kedah Darul Aman di separuh masa yang pertama, dan juga menjaringkan 3 gol. Setahun sebelum itu dia dengan Seri Pahang, sebelum itu dia dengan Sheffield Wednesday. Alright, kemasukan 3 pemain ini, terutamanya Azam Azim yang bermain. Satu cross sampai, oh, cantik dari Saravanan. Satu setting kepada Aguero dimiliki dengan dia berjaya untuk mengatasi Amirul Afiq tadi. Ya, satu kelecekan yang baik daripada T. Saravanan dapat mengelirukan Wan Amirul Afiq. Sama juga pasukan Kedah dibolosi lagi, dan satu lagi tolakan yang bijak antaran semula Rauli untuk melakukan tapping sahaja, tetapi tapping dilakukan tersasar di sebelah tepi. Lihat kedudukan Saravanan yang tidak dikawal. Peluang untuk Saravanan, masih lagi beliau, cantik solo effort yang baik dihasilkan di situ di Saravanan. Ketenangan dia untuk menggelecek seorang demi seorang pemain. Ya, gerakan ini harus diberikan kredit kepada Hidalgo kerana dia membuat hantaran untuk T. Saravanan yang mempunyai ruang. Walaupun ada 3 pemain pertahanan pasukan Kedah di hadapan beliau, tetapi masih lagi T. Saravanan berjaya masuk di kawasan tengah dan lambatkan permainan. Itu adalah satu faktor yang cantik. Azam, satu hantaran rendah lakukan cantik. What a goal. Tampanan bola itu naik dan dia melepaskan rembatan. Buat larian ke hadapan di kawasan tepi, dan nampak di mana Sergei Aguero membuat hantaran yang firm, yang laju untuk memastikan
bola itu cepat pergi ke arah Sergei Aguero dan membuat tamparan kaki kanan. Bola itu naik, kaki kiri bola itu naik dan yang cukup tinggi sebagai gergasi bola sepak kebangsaan. Dan kali ini satu lagi tolakan untuk gol yang kelima. Tetapi itu adalah on goal. Disebabkan Hapoh sudah berlari ke hadapan dan cuba membuat crossing untuk tim Saravanan menjurahkan pergerakan ini, tetapi ada pemain Kedah terpaksa menampat bola itu yang masuk ke dalam pintu gol untuk memastikan pasukan Seri Pahang mendapatkan jaringan yang kelima. Hantaran pendek yang dilakukan semula kepada Hidalgo. Baik, hantaran ini cantik. Gol yang ke-6. Ya, telah saya katakan tadi, dengan kemasukan Hidalgo dan juga Azam Aziz berjaya memberi impak yang cukup besar sehingga kan dapat mencipta peluang untuk Stefano Brundo menjadikan gol ke-6 untuk pasukan Seri Pahang dan satu crossing yang baik di kawasan belakang dan di situ ada Stefano Brundo membuat percubaan ataupun tapping menggunakan kaki kiri yang Pulau Pinang, tapi mereka akan melompat ke tangga ke-9. Rizal Ghazali, Miza. Ya, betul. Bermula daripada sepakan penjuru, membuat hantaran pendek kepada Rizal Ghazali, menggunakan kaki kiri cuba membuat blessing untuk menewakkan Asfar. Satu hantaran jauh ke seberang sana, overhit sedikit. Ini free kick. Rizal Ghazali. Dia akan melihat sendiri ke monitor sama ada perkara ini menjurus kepada sepakan penalti. Okey, baik, tak apa, kita lihat kontak itu berlaku di dalam ataupun di luar. Dia menunjukkan ke arah penalti spot untuk dia meledak, tetapi berjaya diselamatkan oleh Ifwat dengan cemerlang. Menambah satu lagi jaringan dari pasukannya. Tetapi ini adalah save yang terbaik biarpun dibolosi 6 kali. Mizaruddin, penyerang prolifik rantau Asia Tenggara, sekaligus mengutip mata yang ke-23 daripada 22 perlawanan. Kita tinggalkan stadium pada malam ini.